Untuk orang yang berpendapatan RM1,500, sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM10,000 lebih kaya. Orang yang berpendapatan RM10,000 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM50,000 lebih kaya. Secara matematiknya, siapa yang bergaji besar tentulah dia lebih kaya. Tapi, formula kaya itu ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, anda perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan langsaikan hutang. Kekayaan bukannya bergantung kepada berapa besar gaji seseorang, tetapi berapa lama dia boleh bertahan tanpa gaji tersebut. Dan jika anda rasa cukup berat untuk membina tabungan sekarang, bermakna anda perlu fikir bagaimana kaedah untuk anda tambahkan pendapatan supaya anda ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali berkata, kemahiran yang penting perlu ada sekarang adalah multiple stream of income. Kita sudah tidak boleh bergantung kepada satu punca pendapatan sahaja. Perlu belajar untuk dapatkan income kedua, ketiga dan seterusnya. Dan pada masa yang sama, bina tabungan walaupun sedikit. Anda boleh mula dengan RM1, kemudian cuba alihkan sebahagian pendapatan untuk tabungan jangka pendek seperti tabung raya dan tabung sekolah anak. Dan keajaiban akan mula berlaku apabila anda mula konsisten menabung. Jangan letakkan alasan untuk mula bertindak. Semoga perkongsian saya memberi manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas. Nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya. 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. For more.